Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Patah Guru. So, terima kasih kerana masih mengunjungi dan menonton video-video di channel Patah Guru. Teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Okey, sempena Shopee 12/12 baru ni, saya telah beli satu produk. Okey, di tangan saya ni ada satu produk yang saya beli sempena birthday itu, bulan 12 itu. So, hari ni saya akan buat video unboxing lah untuk produk yang saya beli ni. Okey. Okey. So ini produk saya beli. Okey. Okey, ini dah produk dia. Okey, sini kita tengok dia ada invoice dia. Okey, invoice dia. So ini harga dia. 269. Okey, ni harga sebelum tolak voucher apa dengan coin. So lebih kurang 369. Okey, inilah produk saya beli sempena Shopee 12/12 baru ni. Okey, itu jam smartwatch daripada Amazfit Malaysia. Okey, saya beli dekat official mall dia. Okey, ni. So kalau daripada invoice tu kita boleh tengok dalam 369. So saya tolak coin, saya tolak voucher dengan Shopee nya voucher lebih kurang RM269. Okey, ni untuk kesihatan, untuk jogging dan running. So dia boleh sukat macam-macam, boleh measure macam-macam. So kita akan unboxing benda ni lah. So yang ni dia punya pengedar dia. Okay, pengedar dia. Kita tengok sini Comsat Mobile Communication. Okay, ni pengedar dia. Okay, cuba kita tengok dalam dia. Okay. Inilah jam dia. Okay, jam dia Amazfit Active. So untuk Amazfit Active, untuk brand Amazfit yang ni brand yang paling okey, harga berpatutan. Harga dia murah daripada brand-brand lain seperti Garmin, Suunto ataupun Coros. So ini harga B40 lah. So untuk Amazfit ni, dia untuk petak yang jenis petak ni, dia tak berapa banyak model. Dia ada Big 5, Amazfit Active dan so ada satu lagi Unity. So tak banyak untuk petak. So saya lebih suka pada petak daripada bulat, sebab bulat saya dah ada G-Shock dia, G-Shock bulat ni. So saya prefer untuk petak. So dia bagi jam. Okey, jam. Sini kita boleh tengok manual dia. Okey, Amazfit manual. Kat sini kita ada charger dia, magnetic charger. So ni magnetic charger dia. Okay. Charger, magnetic charger. Okay. So mari kita tengok apa yang ni, kita buka ni dulu. Okay, kita rasmi dulu. Okay, mari kita buka. Okay, saya dah on dah. So button dia ada satu saja di sini. Okay, button dia ada satu, button on. Okay, tengok. So belakang dia. Okay. Okay. So yang ni sesuai untuk jogging dan running, sebab dia boleh measure heart rate, oksigen, blood oksigen dengan GPS. So dia ada GPS juga. Okey, nampak? So saya akan English. Okey, nampak? Okey, so bateri ada lebih kurang 55%. Okey, ada pairing guide untuk pairing dengan handphone. Okey, factory reset, about.
Okey, ni semua version dia, Bluetooth apa semua. So sini boleh tengok pairing guide. Pairing guide ni kita kena download dia punya mobile app, Zepp-nya. So kita kena download dulu, kita akan pairing dengan Zepp tu baru boleh kita guna jam ni lah. So kita akan pairing dengan app Zepp. Okey. So dia akan pairing. Okey, nampak? Okey, pair successful. Okey, so lepas pairing tu baru kita boleh guna jam ni. So kat sini kita boleh tengok macam-macam function dia ada. Okey, ni readiness ni dia boleh baca readiness kita punya stress dengan sleep. Okey. So sini okey kita boleh nampak step. Okey, ni semua untuk senaman lah. Untuk senaman semua. Okey, heart rate pun boleh. Sini kita akan dapat dia boleh baca heart rate. Okey, dengan SPO. So kita tengok satu-satu. Macam-macam sini boleh. Okey. Add city to weather. So okey, sini dia ada mode dia. So mode dia lebih kurang 129 mode untuk exercise mode. Okey, boleh tengok treadmill. Okey, treadmill, walking, more. Kita tengok more macam-macam. Nampak. So macam dia lebih kurang 129 mode sport mode. Okey. Okey, kita tengok sini. Okey, yang ni kita boleh tengok. Dia boleh play music juga. Tapi untuk play music dia tak boleh banyak sangat muzik yang boleh diletakkan, lebih kurang 250 MB saja yang saya ketahui. Okey. So dia boleh link dengan handphone. Okey. So yang ni body dia aluminium alloy. Okey. Aluminium alloy. So dia boleh baca heart rate, SPO. Okey. So dia water resistant. Okey, lebih kurang 5 ATM, maksudnya lebih kurang 50 meter macam tu. Okey, bateri lebih kurang 300 mAh. Kita boleh Bluetooth dengan handphone. So kita boleh jawab call. Kita boleh jawab call, music control. Okey. Boleh baca WhatsApp, balas WhatsApp semua. Okey. So dia boleh link dengan juga dengan app third party untuk sukan macam Strava, Adidas running kan, Google Fit, Apple Health. Okey. Bateri dia boleh tahan sampai 14 hari. Okey, kalau kita guna bateri saver mungkin 30 hari. Dan kalau heavy usage mungkin dalam lebih kurang 10 hari. Okey, untuk GPS pula kita boleh guna sehingga 16 jam untuk continuous GPS lah, untuk maksudnya kita guna lama, lebih kurang 16 jam lah dia boleh tahan. So sini kita boleh tengok heart rate. So dia boleh measure kita punya heart rate, blood oxygen, stress, sleep. So untuk perempuan dia boleh measure period cycle tracking. Okey. So banyak macam-macam boleh kita guna. So kita kena go through satu-satu, kena tengok feature dia. So nanti mungkin saya akan kongsi feature-feature yang dia ada. So memang berbaloi lah sebab dia screen AMOLED. Dia screen AMOLED dengan 1.75 inci. Okey. Dia ada 130 watch face. Okey. Macam-macam boleh guna untuk ni. So dia ada Zepp Coach untuk kita coach kita punya training kan. So memang baloi lah untuk siapa yang berminat untuk beli. So untuk Amazfit ni jenis square macam ni, model dia lebih kurang Big 5. Big 5 murah sikit. Okey. Ni Amazfit Active dengan ada satu lagi Unity. Boleh untuk harga untuk permulaan newbie, bukan macam Garmin, Suto, Chorus tu memang harga memang betul-betul mahal. Okey. Okey. So kalau anda berminat anda boleh beli di Shopee. Okey. So ini dia punya ni Amazfit Active. Okey, saya beli lebih kurang masa sale tu memang murah lah, RM269. Okey. Kalau nak beli waktu sale. So dia bagi jam. So dia bagi charger manual. Okey. So nanti ada lagi dia bagi juga screen protector. Okey, ni screen protector. Okey. Memang berbaloi lah beli ni. Okey. Kalau anda berminat anda boleh beli di Shopee. Okey, nanti saya akan kongsi feature-feature apa yang kita boleh tengok daripada sini. Banyak feature kita boleh kongsi kat sini. So hari ni saya hanya go through biasa basic saja. So jam ni ada berbagai warna. So dia alloy aluminium.
Okey, ada aluminium, ada yang steel, stainless steel pun ada, tapi itu warna lain kot rasanya. So yang ni midnight blue. Okey. Okey, silicone strap. Okey. AMOLED. AMOLED, dia punya skrin AMOLED. 1.72 inci. So bateri lebih kurang 300 mAh. Okey, dia ada 120 mode, dia boleh GPS, dia boleh measure heart rate, measure blood oxygen. Okey. So kalau anda minat, anda boleh beli di Shopee. So nanti saya akan go through lebih detail lagi. So yang ni kalau anda minat, anda boleh beli di Shopee. So apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video ini yang tak seberapa ni. So nanti saya akan go through lebih detail untuk model ni. Okey. So yang ni sesuai untuk running, jogging, untuk kerja exercise outdoor apa semua dan indoor. So kalau anda berminat, anda boleh beli di Shopee. Murah saja. Nak beli waktu ada sale. Okey. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video di channel Parator Guru. So teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Apa-apa pun, assalamualaikum.